Hari ni aku nak kongsi dengan apa sajalah. Aku nak share pengalaman seram aku sendiri masa aku jadi security dulu. Macam yang hampa tahu lah, kalau kata skop kerja security ni, kita kena jaga kawasan lah. Macam 24 jam kawasan tu mesti dijaga. Tapi kita ada shift lah, 12 jam shift siang, 12 jam lagi shift malam lah. Masa pertama sekali aku jadi security ni pada tahun 2018 lah. Tapi masa tu aku cuma part time. Aku cuma masuk bekerja kalau aku dipanggil untuk ganti security tetap yang nak cuti lah. Pada tahun 2018 tu, masa aku kerja security tu, aku tak nafikan memang banyak sangat cerita-cerita mistik-mistik ni dekat kawasan yang aku jaga ni. Mesti akan ada cerita-cerita mistik yang akan aku dengar lah. Sepanjang aku bekerja daripada 2018 dan aku stop kerja security pada tahun 2019, Alhamdulillah lah, aku tak pernah lagi lah nampak ataupun rasa benda-benda yang mistik macam yang aku dengar tu lah kan. Tapi nak dijadikan cerita, aku kembali menjadi security pada tahun 2021. Tapi yang tu bukan part time, aku masuk sebagai security tetap di company yang berbeza dan kawasan yang berbeza lah. Tadi skop kerja security ni, dia memang ada shift 12 jam malam dan 12 jam siang lah. Kerja security ni memang kita akan meronda kawasan lah. Meronda kawasan secara bergila-gila lah. Macam aku dengan seorang partner aku tu akan bergila-gila lah. Sejam sekali aku yang akan pergi ronda kawasan, dan sejam sekali juga partner aku tu yang akan pergi ronda kawasan lah. Selang sejam aku pi, selang sejam dia pula pi, selang sejam aku pula pi. Nak dijadikan cerita, pada tahun 2021 tu, lepas 1 bulan lebih macam tu aku kerja dekat situ, aku shift malam lah, 12 jam shift malam daripada pukul 7 malam sampai 7 pagi esok. Aku meronda, kalau tak silap aku masa tu dalam pukul 2 ke 3 pagi macam tu lah. Kawasan yang aku jaga ni adalah kawasan yang berpagar. Macam zinc tu, yang pagar ni cuma separuh lah. Aku tengah meronda tu, kawasan yang aku jaga ni, contohlah aku daripada blok A nak ke blok B, laluan aku untuk meronda ni, blok A ke depan dan aku kena pergi ke belakang blok B, dan laluan tu laluan yang straight keliling pagar, straight dan ke kiri macam bentuk L tu lah. So maknanya aku akan lalu dan aku akan macam tu lah, jadi bentuk L. Dan selekoh L tu, pagar tu memang hutan. Okey, masa aku meronda daripada blok A ke blok B tu, lalu sebelum aku sampai ke selekoh L ke kiri tu, aku nampak satu lembaga putih. Tinggi dia macam pokok nyok tau. Dia tinggi tu memang nampak sangat-sangat tinggi. Dia tak besar, dia tinggi betul-betul depan muka aku. Betul-betul dekat selekoh L tu. Mau tak mau, aku kena pergi juga. Bila aku nampak je macam tu, aku terus tunduk bawah. Aku dah tak ingat dah doa apa yang aku dah baca. Aku gagahkan diri juga. Aku terus kena selekoh L tu. Aku tak tengok kiri kanan dah. Sampai aku patah balik dekat pondok security tu. Istighfar semua kan. Lepas tu aku cuba positifkan diri aku lah. Mungkin masa tu aku mengantuk kot, aku mamai kot. Yalah, masa tu pukul 2-3 pagi kan, memang mengantuk lah kan. Apa yang aku nampak tu, aku tak ada cerita kat siapa-siapa pun pasal ni. Termasuk partner yang jaga dengan aku tu pun aku tak cerita apa-apa lah. Sampailah seminggu selepas tu, aku shift malam juga. Jam yang sama lebih kurang 2 ke 3 pagi macam tu, aku tengah main phone dekat luar pondok pengawal tu lah. Maksudnya dekat luar, aku tak duduk dalam pondok tu lah, aku duduk dekat luar. Tiba-tiba aku rasa macam lain. Aku rasa macam ada benda yang tak best, dan aku rasa macam ada benda yang tengah tengok aku. Aku terpandang dekat satu koridor ni. Aku jaga bangunan tu macam asrama lah. Dia memang ada koridor lah. Aku pandang je dekat koridor tu, aku nampak satu lembaga hitam besar sangat-sangat, tanpa tubuh, tanpa kepala. Aku tak nampak kepala dia, aku tak nampak mana badan dia. Dia seolah-olah macam satu cairan hitam yang melekat macam urat-urat tu tau. Macam ranting-ranting pokok tu, tapi dia macam melayang-layang. Macam melayang-layang dekat koridor tu, tapi satu tempat. Dia macam cairan yang pekat yang melekat-lekat dekat koridor tu. Satu kumpulan yang besar macam tu. Bentuk dia macam urat-urat yang tengah melayang-layang dekat koridor tu, tanpa susuk tubuh sikit pun. Aku terus tunduk, aku istighfar, aku tarik nafas dalam-dalam, aku cuba relax. Masa aku tengok balik, dia tak ada dah. Tak ada dah. Koridor tu kosong. Kalau nak kata ampaian baju yang berterbangan pun tak ada. Memang tak ada apa-apa pun yang tergantung dekat koridor tu. Lepas pada tu, esoknya pula tu, sebelum aku teruslah bagi tahu apa yang aku nampak ni, terus bagi tahu dekat security lain, dan dia pun cakap yang mana yang jaga kat situ pun nampak benda yang sama macam mana aku nampak. Terutama sekali yang macam lembaga putih yang tinggi macam pokok nyok tu. Yang tu dia memang, dia kata tu memang tempat dia. Memang dia pun selalu nampak. Cumanya kita sebagai orang Islam, kita kena amalkanlah doa-doa pelindung. Kalau kita tak kacau dia,
InsyaAllah dia tak kacau kita. Jadi aku rasa yang tu saja kot pengalaman aku masa aku kerja kat security yang aku nak share dengan hampa lah. Aku tak minta hampa untuk percaya aku 100%. Cumanya aku saja nak share pengalaman aku dengan hampa. So kalau hampa ada pengalaman macam aku juga, ataupun hampa pun pernah nampak macam mana yang aku nampak, hampa bolehlah share sama dengan aku. Hampa boleh cerita. Aku pun ingin juga nak tahu pengalaman hampa macam mana. So setakat ni saja, kita jumpa di next video. Okay, bye bye.